Tahu ke tak penjawat awam 90% tu bunyi putera. Semakin lama kerajaan Madani ni merintah, semakin tak lena tidur pembangkang. Baru semalam Muhyiddin merayu bagi peluang lah ke PM balik. PM boleh buat lagi baik daripada PH. Mereka kata mereka ada penyelesaian isu rakyat. Aku tak tahu rakyat mana yang dia maksudkan tu. Sengsara sangat hidup zaman Madani ni. Mereka tak boleh nak banding ke zaman Madani ni. Dividen semua tinggi. ASB tertinggi dalam 5 tahun. KWSP dalam 7 tahun. Ni yang terbaru diumumkan. Tabung haji punya dividen tertinggi dalam 7 tahun. Dah cerita pasal penjawat awam pula. Sejak Madani ni pegang, Februari 2024 dapat RM2,000. Lepas tu PMX umum pula naik gaji. Disember 2024 naik 7%. Baki lagi 8% Januari 2026 nanti. Ni bulan lepas Februari dapat bonus BKK RM500. Lah hari ni dapat lagi bonus raya pula lagi RM500. Tahu ke tak penjawat awam 90% tu bunyi putera. Ni 3 kali raya dah Madani ni. Hampa dengar ada masalah? Ayam, daging, telur. Tak dengar. Madani ni bekerja. Kutip duit sana sini. Balik kepada rakyat. Abang tengok menteri Abang Mat buat kerja macam mana? Semua segila. Adalah bunyi awal-awal tu santan naik-naik harga. Saat Abang Mat settle. Lah ni tak bunyi dah. Lah ni Abang Mat kat aku. Pasal apa kita nak bagi peluang kepada PM merintah balik?